dengar orang tu cakap mati putik, orang ni cakap mati putik, orang tu cakap mati putik. Apa itu mati putik? Mati putik adalah masalah wanita yang kurang rangsangan ataupun keinginan untuk bersama dan tiada rangsangan seksual terhadap suami ketika bersama. Saya akan share 3 antara punca mati putik, 3 antara simptom mati putik dan juga 3 antara rawatan mati putik. 3 punca mati putik. Pertama, hormon turun mendadak semasa mengandung, bersalin dan juga menyusukan anak. Punca kedua, saraf yang terhimpit yang menyebabkan tiada pengaliran darah ke bahagian misri. Punca ketiga adalah kepenatan dan stres yang kronik. 3 simptom mati putik adalah yang pertama, kurang rangsangan, kurang gairah ketika bersama. Kedua, tiada cairan ataupun pelincir ketika bersama. Dan yang ketiga, sukar untuk mencapai tahap kepuasan ketika bersama. Antara 3 rawatan mati putik adalah yang pertama, mengamalkan pemakanan dan herba yang boleh meningkatkan hormon. Kedua, berpantang dengan betul dan juga jaga pemakanan semasa pantang. Dan yang ketiga, urutan tradisional yang boleh meningkatkan pengaliran darah ke bahagian misri. Alhamdulillah, Estrix adalah solusi kepada semua masalah-masalah yang korang dengar tadi. Estrix merupakan campuran minuman botani berperisa aprikot yang sangat sedap. Dalamnya ada 15 herba yang terbaik. Dalam minuman botani berperisa aprikot ni, kita letakkan beberapa herba Asia yang terbaik, antaranya kacik Fatimah, manjakani, tongkat ali putih, syatavari, daun kelor, mengkudu, mirifika, daun sambung nyawa dan banyak lagi. Estrix adalah serbuk yang boleh dicampur dengan air dan boleh diminum secara harian, dan di mana minuman Estrix ni boleh bantu ramai isteri-isteri luar sana untuk dapatkan balik tenaga, untuk tingkatkan balik keinginan bersama suami, untuk bantu masalah-masalah keputihan, ketegangan dan juga mencuci bahagian wanita ni. Siapa yang period, yang tengah datang bulan, tolong jangan berhenti minum, teruskan minum kerana isteri bantu untuk mencuci dan boleh keluarkan lebih banyak darah kotor. Okey, dan dalam masa yang sama, beberapa session saja korang boleh rasakan kelainan perbezaan di bahagian aset wanita, dan terutamanya suami anda boleh rasakan sesuatu yang berbeza.